Hey, what's up guys? So hari ni KA nak share dengan korang cara buat sup ayam dan juga sup ikan yang pekat, yang masam-masam pedas, yang cara siam punya style tapi cara mudah lah. Jom kita start. Okay, first untuk sup ayam siam, yang ni korang ambil 2 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, korang tumis sekejap, lepas tu masukkan 5 akar ketumbar, 5 cili kering, and then korang boleh tambahkan 1 ekor ayam. Lepas tu letak garam semua macam biasa, tambahkan air, lepas tu pergi supermarket cari yang sup siam dalam paket ni, kita pakai sepaket lah. And also cari perencas sup yang debu macam ni, pakai 3 sudu, tak kisah salah brand apa, ada Abi ke, Mak Siti ke, Mak Luffy ke, semua boleh, tak ada masalah. Okay, masak sekejap sampai kita punya ayam tu dah lembut, kuah dah pekat sikit, masukkan 1 biji tomato, and then cili padi ni kena lebih sikit baru dia pedas sedap kick. Lepas tu padamkan api, tambahkan 3 sudu sos ikan, and then korang boleh perahkan dalam sebiji 2 limau nipis untuk bagi dia masyam sikit, and then tambahkan daun ketumbar and sedia untuk dihidang. Ini makan nasi putih kan panas-panas, goreng telur dadah, lepas tu bagi dia extra pedas sikit. Memang yang ni memang KA selalu guna resipi ni sebab satu family memang suka makan cara ni. Okay, next kita nak buat yang ikan pula, iaitu sup ikan siam. Dia lebih kurang sama dia, cuma kita tukar rempah dia je sikit. Okay, so cara dia sama juga, tumiskan 2 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, and then korang cari yang sup ikan punya rempah yang macam ni. Macam ada kepala ikan kat situ gambar dia, guna yang tu. Masukkan 5 akar ketumbar, 5 cili kering, and then sup siam sama juga pakai sepaket. Lepas tu je lah, and then boleh masukkan kita punya ikan. Nak pakai ikan siakap boleh, ikan merah lagi cantik. Ikan keli KA tak recommend lah, kurang sesuai sikit. Lepas tu boleh masukkan seasoning kita macam biasa, cili padi nak bagi pedas, tomato, padamkan api, tambahkan 3 sudu sos ikan, perah sebiji 2 limau nipis, tambahkan daun ketumbar, and siap kita punya lauk. So tak payah gaduh, yang minat ayam buat ayam, minat ikan buat ikan. Yang penting korang kena try dua-dua. Ni cara yang memang KA selalu masak kalau family requestkan sup lah, sebab dia lagi pekat and lagi sedap sebenarnya buat macam ni. Okay, selamat mencuba.